pun buat kerja baik tu. Dia ingat semua anak dia buat yang bagus tu. Tidak mengapa. Dia tak perlu tahu. Percayalah. Kalau ada mak mentua yang tough ke apa-apa, always ingat, if you don't stay in the same house, then it's not a big problem, insyaAllah. Sekali-sekala kita balik tu, tersabar je nak. Ingat, kalau kita ni perempuan, suami tu syurga di bawah tapak kaki mak dia lagi. Jadi kita kena jadi penggalak pada suami kita untuk menghormati mak dia. Abang balik jumpa mak. Abang, kalau abang taat pada mak, abang baik pada mak, rezeki kita, keluarga kita ni bang, yang will affect me also, akan Allah tambah. Sebab Allah berkat, Allah suka sebab abang masih menjaga mak abang. In my opinion, as wife, cakap kat suami, in my opinion, kalau you lebihkan suami, itu terbaik. Itu bermakna you lebihkan I. Sebab bila you lebihkan suami, Allah lebihkan I. Because you dah menjadi anak yang baik, dan I telah menjadi isteri yang baik, menggalakkan you menjadi anak yang baik, anak lelaki yang baik pada maknya. Jadi isteri itu. Dan kalau kita balik kampung, mak mentua kita tak tahu pun kerja baik kita yang pujuk anak yang tak nak balik jumpa mak tu. Kita yang pujuk, kita yang suruh dia bagi duit bulanan, kita yang pujuk dia beli hadiah. Padahal mak mentua kita tak tahu pun buat kerja baik tu. Dia ingat semua anak dia buat yang bagus tu. Tidak mengapa. Dia tak perlu tahu. Percayalah, Allah tu maha kaya, maha adil. Satu hari nanti akan terjadi situasi yang mana dia tahu inilah menantu syurgaku. So, bagi menantu-menantu yang ada cabaran tu, ibu pesan, sabar sayang. Allah ada. Tahajud setiap malam, ngadu pada Allah. Sebab Allah saja yang boleh membolak-balik hati manusia. So, minta Allah. Supaya Allah minta mak mentua kita sayang dan faham kita. Dan kita mempunyai kesabaran untuk sayang dan faham mak mentua kita. Okey?